Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih geng, bersama saya Fatir. Welcome back again. Oke teman-temanku semuanya, di video kali ini kita ingin reaction sebuah video yang viral juga ya, kat media sosial di TikTok Malaysia geng. Woi, pandai sangat artis Malaysia hafal Quran. Wah, kali ini kita akan nge-reaction artis-artis yang ada di Malaysia, geng. Wah, jangan cakap lah artis Konoha, tak tahu apa-apa mereka, geng. Oke, langsung aja kita putarkan cuplikan videonya. Sebelum itu, bagi korang yang baru datang ke channel FatYouTuber dan baru menemukan channel ini, jangan lupa korang semua padamkan dulu subscribe-nya, geng. Tolong jangan pilih-pilih untuk subscribe, karena subscribe itu percuma saja. Oke, geng, langsung aja kita simak cuplikan video yang pertama. Wah, rasanya dah penasaran nih, macam mana wujud artis Malaysia yang bisa hafal Al-Quran. Wah, keren betul, geng. Lanjut, play. Al-Baqarah dia kata. Boleh? Tak dapat kat lagi Oh. Tak pandai tu. Kalau Lagi boleh lari. Siapa ni Kak ni? Kita bersama Kak Khairia. Kak Khairia. Sihat, alhamdulillah. Boleh suka tengok perubahan Kak. Alhamdulillah. Luaran je dik. Wih, di. Dia luaran dulu. Lepas tu dalam. Selamat insya-Allah. Boleh ngaji sikit. Apa dik? Simple je. Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wah, best gila, geng. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmati Khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasib. Masya Allah. Betul. Sedap ya. Ada baca lagu-lagu Taranum. Tak ada dik. Ada. Sebenarnya ada. Taranum Jiharka nama dia tu. Asal dia nak kasi dia manis. Tak banyak yang salah tadi tu. Tak apalah. Kita semua buat salah. Betul. Kita slow-slow perbaiki. Doakan akak sebab bagi akak istiqomah tu sangat susah. Betul. Jadi doakan akak. InsyaAllah. Dan akak doakan Kita juga semua adik-adik akak. kita semua doakan akak kekal istiqomah. Amin. Allah campakkan dalam hati Amin. kita kekuatan untuk insyaAllah amalkan. InsyaAllah. Betul. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jadi baik tau. InsyaAllah. Mantu. Wah, luar biasa, geng. Artis boleh sambung Al-Quran. Wah, Masya Allah, keren, geng. So jangan ikut saya sebab saya merosakkan. Okey, kita tepuk. Pakai tepuk. Wah, siapa ni? Ini adalah The Iman Ali. Paling rosak dekat dalam TikTok dia. Paling rosak saya. So jangan ikut saya sebab saya merosakkan. Dia kat mana ni? KLCC Convention Center, kat event Bulan Bintang Sedekat Menyinar. Tengok atas juga. Boleh tak tepuk? Okey, tepuk boleh? Dalam Tepuk. hafal apa? Okey, Al-Fatihah hafal. Okey. Al-Fatihah hafal katanya, geng. 3 kul hafal. So 4 kul hafal. Hafal dia ni. Okey, sambung ya. Alright. Allahumma hdina fi man hadait. Wow. Ma'afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi man a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alait fa innahu la yazillu man hadait wa la ya'izzu man hadait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itulah Keren lah. Walaupun aku lupa sikit-sikit tapi aku ingat. Mantap. Ya. Masya Allah. Tapi dia agak lupa sikit-sikit, tapi boleh lah ya. Saya pun tak hafal betul kalau ayat-ayat macam ni, geng. Wah, keren betul, geng. Oke, kita putarkan video yang selanjutnya nih. Ini lagi seronok nih kayaknya artis Malaysia, geng ya. Play. Muka saya dah biru dah ni. Jangan cari saya lagi ya. Wah. Assalamualaikum guys. Sekarang kita dekat Astro Ramadan Screening bersama Kak Zara Zia. Kak Zara, siap-siap. Waalaikumsalam. Say hi. Daripada kecil tengok. Ya ke? Ya betul. Time belajar dulu tengok
drama. Drama apa? Wah. Tak ingat lah. Tak ingatlah nama apa tapi adalah tengok. Boleh tak kita nak ngaji sikit? Macam biasalah. Itulah. Tadi sebenarnya saya lari kan. Dalam hati dia cakap, janganlah dia ni tepuk. Rupanya Minta maaf lah ya. Kita akan mencari kita punya target-target kita. Ya, boleh? saya rasa muka saya dah biru dah ni. Cubalah ya. Okey boleh ya. Simple-simple je. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ini alhamdu ke? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Alhamdu geng. إياك نعبد وإياك نستعين Okey dah cantik dah. Kak budu pendek. Iyyaka na'budu wa إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masya Allah power lah tajwid tu. Okey ada masuk kelas ke? Tak ada. Betul? Tak ada. Ikhlas hati je. Ikhlas hati. Sila. Tajwid okey. Berapa markah? 8. Masya Allah, Masya Allah. Okey memang tajwid sebutan makhraj tu ada. Alhamdulillah. Sikit je dah kena ubah sikit. Alhamdulillah. Boleh? Okey. Thank you so much. Terima kasih. Ada nak beritahu ucapan bulan puasa? Saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada seluruh umat Islam. Pada peminat-peminat saya, jangan lupa follow saya Zarazia. Zara Zia. Dan jangan Program baru apa? belajar mengaji yang penting ya. Jangan lupa saksikan Dia Imamku di Astroria. Oh. Jangan cari saya lagi ya. Boleh lah next round lepas ni. Saya dah belajar habis. Saya cari awak. Ya okey boleh. Thank you. Bye. Wah, tapi boleh lah ya. Cuman alhamdu ya. Boleh lah setakat artis kan. Okey, kita putarkan video yang ke selanjutnya, geng. Play. Masya-Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Imran cakap suara kau sedap gila. Masya-Allah, Imran. Serius ah. Sekejap ada orang call dah. Tak ada. Kita orang baru pergi tengok wayang hari tu. Kita baru tengok wayang cerita Solos. Solos Game of Life. Dia kelakon. Terima kasih dah, thank you dah kau. Okey, Han Hakim. Ya, saya. Jejaka yang digelak ramai sekarang. Aku baca kau sambung. Baik, insya-Allah. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Masya Allah. Waduh. Betul lah cakap kau. Keren, Dah keren, sikit keren. tadi sebab nervous kan. Biasa. Nervous kan. Okey, bagi kita tahu apa program untuk Ramadan kali Okey, ni. program yang Han ada pada bulan Ramadan ni adalah cerita Hani Minta Maaf. Cerita Okey. ni dia cerita komedi tau Kowi. Tapi kan selalu waktu puasa kan kita tengok cerita-cerita kelakar kan. Kita Siap. bersama dengan keluarga kita kan. Betul. Tapi yang cantiknya cerita Hani Minta Maaf ni dipenuh dengan isi-isi agama. Oh, macam tu. Ustaz kita adalah Abang Razak. So Abang Han suka Razak. cerita Hani Siap. Minta Maaf ni sambil-sambil kita bergelak ketawa dia ada pengisian. Ada pengisian. Baik. Okey, okey. Thank you so much Kowi. Anyways, thank you sebab buat benda ni aku sangat-sangat suka. Ui, Pada first time di. kau buat sampai sekarang. Ya, aku suka serius gila. lah. Serius. Aku pun sangat-sangat happy sebab daripada artis-artis punya side, diorang menyokong aku and diorang supporting lah macam kau ready je untuk ditebuk ah. InsyaAllah. Siap. Apa yang kita buat ada keberkatan. Amin insya-Allah. Mantui. Wih, luar biasa, geng. Macam mana nih, geng? Artis mana yang paling korang suka, geng? Bagi komen sikit kat bawah, geng. Oke, teman-teman, itu aja nih video hari ini. Semoga bermanfaat dan satu pesan saya buat korang semua. Habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda. Kesya Fatir. Bye.